Apa beza ASB dan ASNB? Saya jelas public gold, tapi saya cuba juga jawab soalan ni sebab apa? Saya pun ada simpanan dekat ASB. ASNB ni ialah syarikat. Syarikat yang menguruskan unit amanah, yang menguruskan saham lah. Jadi ada saham apa je? Ada ASB iaitu Amanah Saham Bumi Putra, ada ASM Amanah Saham Malaysia, ada ASD Amanah Saham Didik dan banyak lagi. Contoh lain yang saya boleh bagi kalau saya kaitkan dengan public gold. Public gold ni ialah syarikat jual beli emas dan perak. Macam mana cara nak beli? Ada beberapa cara. Sama ada nak beli secara full payment, nak menabung sikit-sikit dalam akaun emas gap, nak buat bayaran ansuran 6 ataupun 10 kali bayar, dan bayaran secara auto debit. Jelas tak? Secara mudahnya macam itulah. Kalau nak tahu lebih lanjut, boleh buat carian sendiri. Sebelum saya simpan emas, saya pun simpan dekat ASB. Dua-dua pun bagus sebab ada fungsi masing-masing. Untuk simpanan jangka pendek, 2 tahun dan ke bawah, simpanan kecemasan, kita boleh simpan dalam ASB, simpan dalam bentuk duit. Untuk simpanan jangka masa panjang 2 tahun dan ke atas, kita simpan dalam bentuk emas sebab apa? Kalis inflasi. Dah ada simpanan dekat ASB dan nak mula pula simpan emas untuk simpanan jangka panjang, boleh rujuk video yang saya pin di profil cara mulakan simpanan emas public gold.